Pasangan lahir dari broken family. Macam mana kita nak kuatkan keyakinan dia tentang kebaikan, keindahan dunia perkahwinan? Bila seseorang tu dia pernah lahir dari keluarga yang perkahwinan ibu ayah dia retak, memang normal kalau dia ada trust issue. Dia rasa macam tak percaya, ada bahagia apabila berkahwin. Dalam hati dia mungkin akan terdetik lah. Kalau mak ayah aku pun tak pernah bahagia, aku pernah tengok mak ayah aku bergaduh, maki-memaki, jerit-jerit. Dari kecil aku dah biasa dah dengar benda tu sampailah mak ayah bercerai. Tak mustahil dalam hati dia tu akan rasa macam ada ke dunia perkahwinan yang indah. Jadi tugas kita kalau kita jumpa pasangan yang dari broken family ni, kita kena tingkatkan keyakinan dia. Kita kena percayakan dia bahawa ada keindahan dalam dunia perkahwinan ni. Mudah kata kita nak ubah mindset dia tentang dunia perkahwinan. Kita nak hadirkan harapan yang indah untuk diri dia. Kongsikan dengan pasangan kita tu bahawa kita ni bukan nak sambung cerita silam dia, tetapi kita nak bina kehidupan baru. Kita nak bina sebuah keluarga lain dengan cara dan juga nilai yang kita pilih sendiri, iaitu semestinya dengan berasaskan agama kita Islam. Banyak je orang yang lahir dalam keluarga yang berpecah belah, tetapi dia bina keluarga dia dan juga dia bahagia je sebab mereka belajar dari kesilapan semalam, bukan terus meratapi. Kena ada sokongan daripada kita lah. Kena bagi dia kata-kata yang membina, ajak dia percaya bahawa apabila dua orang, iaitu suami dan juga isteri ni apabila bersatu, saling jujur, saling berusaha untuk jaga iman, saling berkomunikasi dengan kasih sayang, insya-Allah perkahwinan tu akan jadi indah walaupun tidak sempurna. Jangan biarkan sejarah menentukan masa depan kita. Kita ada peluang untuk ubah jalan cerita. Ingat, kita kena cipta bahagia baru dengan cara yang Islam ajarkan.